sebelum sharing. Assalamualaikum semua. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Malaysia antaranya memberi tumpuan kepada usaha memperluas kerjasama strategik dalam pelbagai bidang, terutamanya mengenai krisis tenaga global serta kesan konflik Asia Barat yang memberi implikasi kepada kestabilan pasaran tenaga dan rantaian bekalan antarabangsa. Turut disentuh ialah mengenai jaminan keselamatan makanan dan pembangunan industri halal yang semakin penting dalam ekosistem perdagangan global. Namun, tak semena-mena, timbul dakwaan kononnya Malaysia akan menjual minyak kepada Australia. Memang benar, Australia ada menyatakan keinginan mereka untuk mendapatkan bekalan diesel dari Malaysia. Tetapi sebagai jawapan balas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa buat masa ini, Malaysia akan memberikan keutamaan kepada bekalan domestik. Selain itu, Australia juga memerlukan urea dari Malaysia, manakala Malaysia memerlukan fosfat dari Australia. Justru ini jelas satu usaha untuk menimbulkan kegusaran dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus mengganggu usaha kerajaan untuk terus membantu rakyat dalam mendepani cabaran krisis tenaga global. Rakyat digesa agar lebih berhati-hati apabila menerima cerita sebegini. Saring sebelum sharing.